Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Kelantan 2024, kertas 2 soalan 6. So, tajuk dia adalah pembezaan. Soalan ini saya sudah ubah saya. So, diberitahu kami seutas dawai panjang 80 cm. Dia dibengkokkan untuk membina bentuk yang ditunjukkan dalam rajah ni. So, bentuk tu adalah lengkok separuh bulatan dengan jari ACM lah, dan sebuah segi 4 tepat lebar XCM. So, dia suruh kami ungkapkan luas bentuk tu. Ini guna rumus dia lah dalam sebutan A ni. Okay, so dari sini kamu nampak ini dia tak ada X kan, sebab sini dia ada X. So bermaksud kami perlu ungkapkan X dalam sebutan lain lah. So kami perlu gunakan info yang dawai 80 cm tu. Itu adalah apa? Itu adalah perimeter. So kami perlu start dengan perimeter 80. So kami mau ini half lengkok bulatan. So pi R tambah, okay, so lagi 2x tambah 2R. Sini adalah 2R. Okay, sama dengan 80. So dari sini kami perlu ambil x sebagai tajuk. So 2x equal to 80 tolak pi R tolak 2R. So x sama dengan 40 minus pi R per 2 minus R. Okay, so kami mau cari luas dah. Okay, luas bentuk sama juga half circle 1/2 pi r square tambah luas sebuah segi 4 tepat 2rx. Okay, so x tu kami gantikan dengan ni lah. So 1/2 pi r square tambah 2r 40 minus pi r per 2 tolak r. Okay, so this one kamu kembangkan 1/2 pi r square tambah 80 r tolak pi r square tolak 2r square. So pemudahkan kamu akan dapat 80r tolak 2r square tolak 1/2 pi r square. Okay, B tu dia suruh kami menggunakan pi sama ni. Dia minta kami cari nilai R apabila luas bentuk tersebut adalah maksimum. So kami terus bezakan dA per dR sama dengan 80 tolak 4R tolak pi R. So apabila dA per dR sama dengan sifar, so 80 sama dengan 4R plus pi R. So R sama dengan 80 per 4 plus pi. So dia approximate to 11.2013. Okay, cm. So sini dia tidak suruh kami buktikan dia adalah maksimum, tapi sebenarnya kamu boleh tahu ni dia adalah maksimum. So kami boleh teruskan beza di sini. Saya tulis di sini lah. D square A per dr square kami akan dapat berapa di sini? Kami akan dapat negatif 4 tolak pi. So sini kamu dapat sini dia mesti less than 0. Okay, so lepas tu apabila R sama dengan ni, kami gantikan ke itu A lah. So A sama dengan 80, ganti sajalah. So tolak 2 ini square tolak 1/2 pi, maksud ini square. So last kami akan dapat 448.0538 cm square.